There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain, swim every ocean, just to be with you and fix what I'm broken. Oh, 'cause I need you to see you are the reason. There goes my hand shaking. Hai, kepada anak-anak 5 hibiscus dan 3 hibiscus yang cikgu cintai, cikgu sayangi, cikgu love. Semoga semua terus berjaya ke hadapannya, walaupun mungkin kita tidak berjumpa selepas ini. Tapi kalau kamu terjumpa cikgu di mana-mana, di sekitar Tawau ataupun di luar daripada Tawau ni, janganlah malu, jangan segan mau tegur cikgu, mau minta tanda tangan pun boleh. Lepas tu cikgu harap ke depannya semua akan terus sihat selalu, semua akan lebih bahagia, cemerlang pada masa akan datang. Kepada tahun 3 hibiscus, murid pertama cikgu di Escape Queen, bila kamu masuk tahun 4, jangan lupa cikgu. Cikgu tahulah, mungkin nanti akan ada guru praktikum baru yang akan menjadi cikgu favorit kamu di sekolah itu, di sekolah ini. Semoga terus mendapat TP6, semoga lebih maju jaya ke depannya. Semoga di tahun 4 ni tiada yang turun pergi revisia. Semoga semua dapat TP6 di tahun 4. Dan good luck puasa pada akan datang kepada tahun 5 yang akan masuk pada tahun 6. Cikgu doakan semua maju jaya. Cikgu doakan kamu punya uasa berjalan lancar, semua dapat lulus, semua dapat A+ kalau boleh. Cikgu maafkan semua kesalahan kamu. Cikgu pun meminta maaf sekiranya cikgu mengajar kamu tak faham. Lepas tu kalau cikgu ada terteriak, terpukul, tercubit, terpegang sedikit pun kamu tak suka, cikgu minta maaf dari ujung rambut hingga ujung kaki cikgu. Cikgu adalah seorang guru pelatih yang baru mau belajar. Jadi kamu merupakan pelajaran lah bagi cikgu sebagai seorang guru pelatih. Doakan cikgu terus berjaya pada masa akan datang. Dan cikgu harap kita berjumpa lagi. Cikgu love you guys.